Dan kita nak merakamkan ribuan terima kasih yang tidak terhinggalah kepada tim daripada Yayasan Buah Pinggang dan juga tim PKD Hulu Perak. Sekarang ni kita berada di kampung orang asli RPS Banun, Grip Perak Perkarangan Pejabat Jako RPS 2. Okay, so inilah barang-barang dia. Setiap orang yang main kat sini dia akan dapat untuk satu. Okay, ready. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Kena pula sekarang kalau musim buah dia cukup suka makan buah durian. Dia suka makan buah durian ni. Kerja. makanan. Bakul makanan di sini, hujung ni. Okey. Tak boleh susun ni kot.
Memang kena juga. Lepas ambil gambar letak dalam WhatsApp group ya. Nanti akan letakkan dalam folder. Sebulan dua ni ada kes tak? Sebulan dua ni ada kes tak? Tak ada. Tak ada, tak main lagi lah. Ada, nama dia masuk pun masuk saja. Oh, lalu berak-berak jalan. Masuk lalu ya shortcut. Tak ada pada hutan sana nak pergi ke sini. Oh, dia pergi ke sini. Ni hutan apa? Ni kawasan hutan apa kita panggil ni? Aman Jaya lah. Okey, kalau dia lalu, dia main pada mana? Gajah tu. Dia kemari tunggu pada Dia daripada bukit tu lah. Lepas tu main sini lah. Dia main sini. Padang tu, lalu sini. lalu sini. Oh, lalu sini, lepas tu pergi belah sana. Oh, tu lalu hutan tu balik. Ada yang kena pergi naik atas sana. Oh, naik atas tu pun ada? Oh, situ ada lagi laluan geng. Situ gajah tu kan naik, lepas tu turun belah sana juga. Dia cari makan lah. Oh. Kena pula sekarang kalau musim buah dia cukup suka makan buah durian. Dia suka makan motor raya ni. Oh. Gajah. Okey, sekarang ni kita berada di kampung orang asli RPS Banun, Grid Perak Perkarangan Pejabat Jaguar RPS 2. Tu pejabat dia apa? Pejabat Jaguar Jabatan Kemajuan orang asli. Kemajuan orang asli. So ni lah tuan yang bertanggungjawab dekat sini. Alright. Okey. Ini tengah buat apa sekarang ni? Tengah isi borang. Okey. Kami tengah isi borang untuk partisipan dulu. Okey. Kita start borang regis dengan Rizab. So Okey. lagi kita tunggu PK5 kita start. 9, Sebab okey. kalau ikut kita depa yang akan tolong buat untuk pendaftaran tekanan darah dan juga BMI. Baik, mantap. Dah kat buat bola ni. Sama juga macam nak. Sama juga tolong ini Kat sama. Okey, tapi sekarang ni lagi Kak Zah bagi apa? Sama dah ini juga. Kat dalam berani. Oh, runner lah. Okey. Boleh van. Siti Rohaya kali ni. Hari ni tugas saya adalah buat urin. Okey. So hari ni saya akan cek urin orang asli lah. Okey. Kita nak tengok buah pinggang mereka okey ke dah. Okey, so kalau nak tengok berpindah okey tak okey kena kencing lah kan? Kena kencing. Tapi kalau orang yang period kita tak boleh test lah. Alright. So dia kena pas lah. Ya betul. Okey, Shikin. Kolesterol dengan gula. Okey, dah kolesterol dengan gula kan? Tapi nanti untuk JFR tu kena tunggu borang. Kalau dia tu ada makan ubat ke, Okey. apa family history ada penyakit kan, baru boleh untuk cuba. Baru kita boleh test EGFR tu. Betul. Okey, so untuk EGFR tu kalau test yang berbayar harga dia RM30 untuk EGFR. Okey. Kalau kolesterol di hari biasa kita kena charge RM5. Tapi untuk orang asli ni Ni sebab ni sponsor Sunway kan. So dia free. So untuk Shikin dia akan jaga gula, kolesterol dan juga EGFR jika perlu Alright. Ya, mantap. Okey, so kita pergi ke PE Eksekutif. Syakira, bahagian apa kali ni di perkembangan orang asli ni? Sebagai kaunseling. Okey, so selepas dapat result semua Akan bagi tahulah dia punya result. Okey, darah, air kencing. Okey. Nak jaga makan ke. Baik. Lepas tu kalau ada yang kena refer doktor ke apa, saya akan ada doktor daripada PKD lah. Okey, mantap. Okey, thank you Syaira. Okey, so sekarang ni kita tengah bersiap. Dan di samping kita menunggu daripada pejabat kesihatan daerah yang belum sampai lagi. So kita harap bila daripada sampai kita dah boleh start running lah. Okey, di sini juga kita ada juga bawa untuk bahagian pameran dan kita ada sediakan untuk pamphlet. Jika siapa-siapa yang nak ambil, kita bagi secara percuma je untuk bawa balik, baca untuk bagi kat ibu ayah ataupun
jiran ke, siapa-siapa yang dekat rumah untuk tentang lebih mengetahui tentang risiko-risiko seperti kolesterol, jantung, buah pinggang, obesiti, diabetes dan juga kelebihan minum air dan juga tekanan darah tinggi. Okey, so dekat sini juga kita ada untuk pemilihan organ daripada perspektif Islam, dan kita ada beberapa lagi maklumat untuk derma organ, dan ini kita juga ada sediakan tisu dan sedikit ni untuk siapa-siapa yang main tanya ataupun main soalan, kita bagi penerangan, kita akan bagi cenderah hati lah. Okay, so satu lagi kita ada juga pinggan sihat, suku-suku separuh. Ni soalan kuis. Okay, ni untuk penerangan pada penyakit buah pinggang, siapa-siapa yang tanya kita akan bagi. Yang ni juga yang ni kita akan bagi juga, anda boleh risiko tinggi. So dalam dia ada tekanan darah tinggi, gula yang sepatutnya yang kita perlu tahu. Okay, so yang ni pun untuk anak-anak kita, dia ada macam silang kata tu yang macam isi dia macam ni. Dia betul silang kata. So kita bagi dia isi, so dia nanti akan dapat hadiah. Okay, so kita bawa juga kali ni brush gigi complete set untuk travel pack lah. Okay, lepas tu kat sini kita ada juga penerangan saingi buah pinggang kita. So dia akan bagi tahu lah dia bagi tahu soalan dan orang akan jawab. So siapa yang boleh jawab, dia akan dapat hadiah juga. So macam ni juga kuis-kuis, dan kita ada juga school pack ni, Worgen a main ingredient. Okay, so kalau nak main, kita akan bagi lah. Okay, selepas mereka dah check kat situ, mereka akan boleh main ke sini untuk buat lawatan ke bahagian pameran, dan selepas mereka buat bahagian pameran, mereka akan dapat juga makanan yang disediakan. Kita ada nasi hari ni, ada buah temikai dengan sayur kubis goreng. Satgi bila mereka dah siap untuk cek kat sana, so bila mereka dah main melawat ke bahagian pameran, kita akan bagi kat mereka seorang satu nasi secara percuma juga. Okey, kita ada nasi, kita ada lauk tak pasti. Sekejap. Lauk rasanya lauk ayam masak merah mungkin. Okey, ayam masak merah, dia ada set kubis, ada temikai dan juga ayam mineral seorang satu. Lepas tu lagi dia ada satu lagi, dia akan pergi ke satu tempat lagi kat situ, dekat sana tu, yang nampak bangunan oren tu, kita akan bagi pack makanan lagi dekat dia. Okey, so nanti kita pergi check. So setakat sekarang ni kita dah ada 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 yang sedang menunggu sekarang ni. Okay, so untuk permulaan yang sangat baik, belum kita start lagi tapi dah ada 22 orang yang sedang menunggu. Okey, tak lupa juga kita juga ada sediakan hadiah cabutan betuah yang disponsor oleh Sunway. Okay, kita ada barang elektrik, kita ada tupperware, kita ada pemakan roti, periuk nasi, jam, periuk, botol air. Okay, kita ada set camcor, lepas tu kita ada jam, botol air, lepas tu ada mangkuk, bantai pun ada 3 kita bagi juga. Lepas tu mewarna ada ni kan? Ada. Okey, ada mewarna pun ada. Kentola kita bawa 70 helai kali ni. Dan kita ada ni hadiah utama untuk mewarna beg sekolah. Kita ada set. Kita ada set color. Set color macam-macam lah untuk barang kanak-kanak ni. Yang macam makanan pun semua ada. Okey, so kita akan buat lagi video lepas ni. So stay tune, okey. Okey, kita akan pas orang penilaian ni. Tuan-tuan perempuan jawab dulu bahagian ceramah lah. Surat depan ni kita akan bagi pen seorang-seorang. Depan ni dia tulis pro ya, sebab dia depan belakang sama. Tulis. Satu kena kawal. Jadi adakah kalau kata kita tak kawal, dia boleh menyebabkan penyakit buah pinggang? Ya ataupun tidak? Ya ataupun tidak? Ya. Okey, boleh jawab ruangan ya dekat depan lah. Muka dia macam mana? Ada pucat ke ada gembira? Ada pucat. Ada pucat. Lemah tak? Letih tak? Ada. Okey, so kita tahu penyakit buah pinggang ni orang kata sesuatu penyakit yang tak boleh disembuhkan. Betul tak? Betul. So kalau ada siapa kena sakit buah pinggang, dia tak boleh sembuh. Sebab tu kita nak bagi sedikit orang kata ilmu untuk kita sama-sama belajar. Supaya kita tahu macam mana cara kita nak jaga buah pinggang. Supaya kita tahu apa itu buah pinggang. Apa kepentingan buah pinggang. Ya kacang. Pernah makan tak kacang?
kacang merah? Sama tak? Sama. So jawapan dia seperti kacang merah. Ada berapa buah pinggan kita? 2. Terletak di mana? Dekat mana? Boleh tunjuk tak? Pandai pun. Kita ada berapa buah pinggang? 2. Sebelah kiri, sebelah kanan. Besar mana buah pinggang kita? Siapa yang dulu datang sini rasanya kita ada bagi tahu juga kan? Okay geng, semua bakul makanan asas ni adalah ditajar sepenuhnya oleh Sunway tau. So macam kita tengok sini, dia ada stiker Sunway kat sini Okay, Sunway sponsor untuk barang makanan asas. Yang ni pun Sunway lagi. So untuk Sunway, mereka bekalkan sebanyak 100 kotak untuk orang asli kat sini. Okay geng, sekarang ni dah pukul 9.52. So orang dah semakin ramai. Saya ingat lebih daripada 40 ke 50 orang yang dah standby untuk buat pemeriksaan kesihatan. Macam tu pun ada. So yang ni, cereal ni kita bagi je kat budak-budak Sebenarnya untuk kuis, tapi kecil mana pandai. Okey. Yang bawah umur tu just bagilah. Kita akan bagi je. Kalau kita 5 tahun, 4 tahun tu bolehlah main safari. Okey. So yang kanak-kanak tu, baju merah ni. Mak dia kata. Mak dia main tanya soalan kat kita akan bagi cereal ni. Kita ada Coco Crunch, kita ada Milo, kita ada Honey Star. Macam tu lah. Dan kita nak berakankan ribuan terima kasih yang tidak terhingga lah kepada tim daripada Yayasan Buah Pinggang dan juga tim PKD Hulu Perak. Beri tepuk sekali lagi. Dan datang ke lokasi kita untuk buat pemeriksaan kesihatan ya. Bading, good. Kita boleh cek macam-macam ni dengan tekanan darah tingginya, hujan air kencingnya. Dan mana-mana yang datang membuat pemeriksaan akan dapat bakul makanan bakul makanan nanti di penghujungnya. Tapi sekali lagi lah ia ingatkan, bakul makanan tu untuk satu keluarga tu satu kotak saja. Kalau kendih dah ambil, maknanya kesel tu berat lah. Bagi peluang lah ke rakan-rakan yang lain. Kita ada 100 kotak saja. Kalau kendih berdatang, kesel berdatang, dah lebih 100, sial dekat kawan-kawan yang belakang tu langsung tak dapat nanti ya. Okey, tapi itu di penghujung nanti lah. Untuk Okey. Pinggang 60. Selim lemon. Dalam seminggu ada ni tak? Dalam kita tengok siapa ada buat exercise. Bisa rokok tak? Tak ada dah. Dulu pun. Tak pasti. Ada minum air ni. Habis je lah. Share. Sunway. Okay. Okey, nampak. Okay. Alright. Sini puan. Dan juga game sikit. Tadi kita dah dengar ceramah kesihatan, so kita minta jawab soalan lah. Just letak je. Yang ni tanda betul, yang ni tanda salah. Kau boleh letak dulu barang kat sini. Okey, letakkan tanda betul atau salah. Kalau salah merah, kalau betul tu kali hijau lah. Okey, letak kat sini. Soalan nombor 1 dia kata diabetes dan darah tinggi punca utama penyakit meninggal kat Malaysia, betul tak? Betul ke tidak? Tak apa, letak tanda salah pun jawab salah. Jangan takut. Okey, betul letak hijau. Kena periksa kesihatan ni setahun sekali. Betul ke salah? Okay. Perlu minum 2 liter air dalam sehari. Betul atau salah? Betul, okay. Okey. Makanan laut boleh tingkatkan kolesterol kita. Betul ke salah? Kat udang, ketam, sotong.
Okey. Soalan terakhir, suka tak program hari ni? Kalau suka yang ini, kalau tak suka yang inilah. Suka? Okey. Okey. Tangan kat kuat dah. Lepas tu dapat lagi bola gigi one set one. Okey, mantap. Kita ambil makanan, Kak tolong paskan makanan lah. Ni. Oh. Okay. Anak-anak ada ke? Ada anak-anak kecil? Tak ada. Rumah dekat ke jauh? Suami dengan isteri sajalah. Suami ada? Ada dia pergi kat jadi boleh ambil bakul makanan kat belakang. Tapi berat sikit lah. Boleh bawa ke nanti? Tak boleh bawa ni sebab barang ni banyak. Dia kotak tu pun besar lagi. Boleh dulu hantar ke? Nak datang ke benda pun boleh. Bawa kertas ni kat kami lah. Lagi bawa kertas ni kat kami. Kertas ni kena bawa lah. Tahun sekali. Betul tak? Betul. Betul. Wow. Yakinnya. Wow. Okey, soalan keempat. Perlu minum 2 liter satu hari. Betul ke tak? Perlu minum 2 liter air dalam sehari. Betul ke tak? Betul. Okey. Okey, seterusnya. Makanan laut boleh meningkatkan kolesterol anda. Makanan laut boleh meningkatkan kadar kolesterol anda. Kolesterol tu lemak lah. Boleh? Okey. Ambil jauh. Okey, yang ni best ke tak best? Adakah anda menyukai program ini? Tak mengganggu ke ni? Yang ni paling baik, biasa, kurang, lagi kurang. Kalau gembira, hijau ni lah. Kat bumbu hijau. Hijau, okey. Okey. Baik, okey. Berus gigi. Beli gigi. Tak apa, dia tak ambil gambar, dah banyak dah. Ni, Okey, sudah. plastik. Kalau Okey. kena ambil bakul makanan kotak makanan Ya, Kak. Kak. Kalau Kak tak boleh nak bawa Kak. Kak balik rumah, pasal Kak dia ambil bawa orang pink. Ambil nombor. Sebab dia kotak besar. Okey, nombor 1. Nombor 1, geng. Kak lipat letak bawah tu. Nombor 1, nombor 1. Cakap. Okay, ready. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Okey. Jawab quiz kita Kak. Kak boleh letak sini dulu barang. Seronok tak? Seronok tak? Seronok. Okey. Jawab quiz Kak. Okey. Okey, soalan yang pertama. Diabetes dan tekanan darah tinggi adalah punca utama penyakit buah pinggang di Malaysia. Betul atau salah? Adik. Ni. Melo. Alright. Kakak dah sudah siap belum lagi kan? Oh, kakak mengandung Oh, okey, dua-dua mengandung. Okey, mai. Sini Kak. Mai. Ni. Ambil towel pun boleh bagilah. Bagi dia towel. Towel 1. Kita bagi towel. Seorang satu. Ini hadiah untuk jawab kuis. Kita jawab kuis sama-sama boleh? Okey, nombor 1 soalan. Sudah. Macam mana darah tinggi ni? Punca utama penyakit buah pinggang. Betul tu budak-budak semua betul? Okey. Ni ada satu. Okey, ada satu. Ni lagi satu. Ada kawan-kawan Lagi satu. lagi tak? Ajak datang sini kawan-kawan. Kalau ada kawan-kawan ajak datang sini ya. Okey. Pelan je. Okey, terima kasih Sanwi. Okey, 1, 2, 3. Mantap. Alright. Mai kakak, mai pula. Sekali ayah main ambil tu ayah mai dah. Ayah juga ke? Pak Mentua. Pak Mentua habis satu lagi. Yang ni ada cek siapkan ada. Okey. Alright. Okey, 2 orang Okey, kuatnya. Menantu Yek lah ni. Menantu. Okey, baik. Yek mak mentua dia. Ya. Mak mentua lagi muda. Masuk. Tinggi sikit Dia bagi ni makan dah. Jam berapa makan tadi? Habis.
Encik Sarul. Siap untuk dia dia panggil lagi ya. Ada juga nak. Okey, nak minta tanda tangan satu dekat sini. Okey, siap. Nombor 51. Darah haid tak ada dah nak. Tak ada. Ambil air kencing sikit aliran tengah. Sikit saja nak. Nanti bagi kita. Okey ya. Sinilah. Saya tak biasa. Dia tak biasa payment. Jadi berapa minit akan keluar keputusan ya? Ini ya. 60 second. Puan Muhani binti Ramli. Ada. Itu dia tak sempat masuk. Muhani sebab banyak kan kat situ kita tak letak. Ni boleh minta tolong tak? Nombor 39. Nombor 39 dia ada protein trace. Itu ya. Nama apa? Muhani. Muhani binti Ramli 41. Pagi ni dah makan dah? Dia ada 60 second. Berapa second timing dia? 90 second. Wow. Ya, berawat. Ya. Okey kan, setiap peserta ataupun orang asli yang mai buat pembicaraan dengan kita, yang paling penting sekarang ni, bila dia sampai dekat meja pameran ni, dia bakal jawab beberapa soalan. So kepada ibu ataupun ayah yang mai, kita akan bagi satu set brus gigi dan juga ubat gigi untuk macam dalam travel pack, dan untuk kanak-kanak kita bagi yang ni. Okey. Untuk kanak-kanak juga kita kalau ada kita akan bagi juga yang ni, dan kita bagi satu kotak yang barang makanan asas dan juga satu set nasi. Ada buah, ada sayur dan juga ayam menera. So 18 tak awal saja yang kita bagi cabutan bertuah. Siapa yang main awal dapatlah jug, payung elektrik, blender, semua tu dapat lah. Okay, so inilah barang-barang dia. Setiap orang yang main kat sini, mereka akan dapat untuk sebuah rumah ataupun satu keluarga, mereka akan dapat satu beg yang macam ni. Okay.